Sejak semalam, 5,3 juta rakyat Malaysia mula menerima suntikan bantuan tunai. Inilah butiran lengkap sumbangan tunai rahmah fasa 3. Bayaran sumbangan tunai rahmah atau STR fasa 3 mula disalurkan secara berperingkat sejak semalam kepada 5,3 juta penerima di seluruh negara. Ini merupakan peningkatan sebanyak 300,000 individu berbanding 5 juta penerima pada awal tahun. Bagi fasa ini, kerajaan memperuntukkan sebanyak 1,2 bilion ringgit Malaysia. Daripada jumlah 5,3 juta penerima, seramai 3,9 juta merupakan isi rumah berpendapatan rendah dan sederhana rendah. Selebihnya terdiri daripada warga emas yang tiada pasangan. Bagi fasa 3, penerima layak menerima antara RM150 hingga RM600 bergantung kepada tahap pendapatan dan bilangan anak dalam isi rumah. Warga emas tiada pasangan pula menerima RM150. Jumlah keseluruhan STR yang disalurkan bagi 3 fasa pada tahun ini mencecah RM3.6 bilion. Bergantung kepada kategori kelayakan, penerima berpotensi menerima sehingga RM3,300 secara terkumpul setakat Ogos 2026 melalui gabungan STR fasa 1 hingga fasa 3 serta sumbangan asas rahmah atau SARA yang disalurkan secara bulanan. Jumlah ini tidak termasuk pemberian one-off SARA untuk semua yang diberikan kepada warga negara Malaysia berumur 18 tahun ke atas. Mulai tahun 2026, struktur bantuan kepada rakyat diperkemas supaya sokongan diterima secara lebih teratur sepanjang tahun. STR disalurkan secara suku tahunan, manakala SARA pula menyediakan bantuan asas secara bulanan kepada penerima yang layak. Pihak berkuasa menegaskan bahawa dalam keadaan kos sara hidup yang masih menjadi cabaran buat sebahagian rakyat, kerajaan akan terus memastikan bantuan sampai kepada mereka yang memerlukan. Peruntukan keseluruhan STR dan SARA bagi tahun 2026 berjumlah RM15 bilion, angka tertinggi dalam sejarah Kerajaan Persekutuan, malah hampir 3 kali ganda jumlah pembayaran bantuan rakyat satu Malaysia pada tahun 2016. Pihak berkuasa turut menyatakan bahawa penstrukturan semula kewangan kerajaan serta penambahbaikan tata kelola membolehkan lebih banyak hasil negara disalurkan kepada rakyat yang memerlukan. Kepimpinan tertinggi negara turut menegaskan bahawa STR dan SARA membantu meringankan keperluan rakyat hari ini sejajar dengan usaha kerajaan meneruskan reformasi dan memperkukuh ekonomi bagi meningkatkan pendapatan serta taraf hidup rakyat. Penerima STR yang mempunyai akaun bank akan menerima bayaran fasa 3 melalui pengkreditan terus ke akaun bank masing-masing. Bagi individu yang tidak mempunyai akaun bank, bayaran boleh dituntut secara tunai melalui cawangan Bank Simpanan Nasional atau BSN di seluruh negara. Bagi mengurangkan risiko keciciran, permohonan baharu dan rayuan STR dibuka sepanjang tahun melalui portal rasmi STR di bantuantunai.hasil.gov.my. Itulah butiran lengkap STR fasa 3 yang mula disalurkan sejak semalam. Kongsikan pendapat anda di ruangan komen dan jangan lupa langgan saluran ini untuk kemaskini bantuan rakyat yang seterusnya. Itu sahaja laporan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih. Teruskan bersama kami untuk berita terkini dan bantuan lanjut.